Ni band arwah abang kan? Ha. Syah, aku nak cakap sikit ni. Cik Azmi ni, dia tak bodoh tau. Dia licik, dia pandai ambil peluang. Dia tak bodoh. Ya, aku tahulah. Tak, aku nak warning kau je ni. Kita kalau dah terpegang ekor harimau, sama ada kita potong, kita bunuh dia, atau kita kena faham tau. Dia potong je kepala dia. Jom. Alah, sikit lagi. Kau ni memang tak reti nak buat appointment ya? Badrul! Kau pergi ke mana selama ni? Ada je, jalan-jalan sikit. Merantau. Dah tua nak merantau apa lagi? Ini besar, Cik Azmi. Macam ni Encik Azmi. Straight to the point. Saya datang ni nak bincang pasal masa depan bro. Apa lagi nak dibincang? Saya datang ni, saya nak settlekan semua hutang-hutang saya. Mana dapat duit? Kau kena jackpot ke apa? Lebih kurang lah. Lepas tu saya nak tarik diri. Tarik diri? Partnership kita ni saya nak tamatkan. Pasal saya nak buat kedai baru. Dengan abang saya. Kiranya kau nak buang aku lah ni. Lebih kurang lah. Dia macam buat haluan masing-masing. Syah. Dengar dulu ya, dengar dulu. Kalau kita kekalkan kerjasama, aku nampak kita boleh pergi jauh, Syah. Sebab aku nampak potensi kau. Ya, kau seorang yang berani. Kalau kau stay dengan aku, kita boleh buka franchise. Dalam 10 tahun, international. Toh dia kata aku bodoh. Itu tak ada. Itu gurau je. Tapi ini cakap betul ni. Cik Azmi boleh uruskan bisnes tu sendiri. Kafe pun dah ada kan? Dah tak ada dah. Orang lain dah sapu. Itulah. Market sekarang ni. Agresif. Sebab tu, kita perlu kerjasama. Kita perlukan satu sama lain. Sorry. Kami memang dah tak perlukan Cik Azmi. Harap Cik Azmi faham kan? Syah. Oh, ni Cik Azmi. Saya akan settlekan hutang tu cepat-cepat. Assalamualaikum. Baik. Kau tak rasa ke kita macam kasar sangat dengan orang tua tu? Kasar? Orang tu buat macam-macam tu kat kau. Kau lagi nak jaga hati dia? Dia tu ular, Syah. Yalah, mungkin dia ular. Ataupun mungkin kita salah baca dia. Baik. Kau percaya aku? Jujurnya tak lah. Diam lah. Jom, ikut aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah. Badrul. Tak sempat nak jamu kopi tadi kan? Nak kopi? Tak apa. Sekejap je ni. Kau nak cakap apa? Cakap lah. Macam ni, Cik Azmi. Hari tu Cik Azmi bagi tahu dengan saya Cik Azmi nak pencen. Tapi tak boleh nak pencen sebabkan takut titik peluh Cik Azmi ni jahanam. Betul tak? Betul. Okey. Apa kata Cik Azmi bagi saya bro ni. Biar saya uruskan sendiri. Lagipun saya dah ada duit untuk saya uruskan bisnes saya sendiri. Dan lepas tu Cik Azmi bolehlah bersara. Relax, main golf, kan? Tapi gudang ni pun saya nak sekali. Gudang ni? Nak buat apa? Nak menjaga lah. Buka brew kat gudang ni. Sini? Kat sini?
Dulu kat tepi jalan pun saya boleh berniaga, saya boleh buat. Takkanlah kat gudang ni saya tak boleh buat. Eh, kenapa kau nak sangat bro ni? Cik Azmi, sebenarnya bro ni bukan hanya sekadar kopi. Bancuh juga. Tapi yang paling penting, orang sekeliling saya. Apa ni, lock dia? Assalamualaikum. Lock. Waalaikumsalam. Aduh, patut aku kena minta PR rahsiakanlah pot-pot aku ni. Relax lah. Ya, macam tu. Kau nak apa? Aku nak minta maaf, Jan. Minta maaf lagi? Lepas kau dah maki aku, kau dah tumbuk aku, nak minta maaf Sorry lah, Jan. Jan, kau kena tahu, Jan. Kau lah kawan paling banyak berkorban, sabar dengan aku, Jan, sama ni. Yelah, sebab yang lain dah tinggalkan kau kan? Ya. Tapi kau tak. Kau setia, Jan. Jom. Kita buat bro balik. Tak boleh, Aisyah. Apa pula tak boleh? Kau nak tahu tak, sekarang ni Cik Azmi dah tak ada dah. Yang ada sekarang, aku, Bat, kau. But, bila pula kau baik dengan dia? Jan. Apa kau ni? Sorry. Gurau je. Nah, untuk kau. Macam mana kau boleh dapat ni balik? Jan. Aku nak berubah, Jan.
nak jadi orang lebih baik. Yang aku dapatkan kau cincin ni pun sebab aku nak tunjukkan kau. Aku ikhlas kawan kau je. Boleh. Tapi kau kena bagi aku tumbuk kau sekali baru seri. Serius lah. Ya, okey. Jangan, aduh. Okey. Sekali ni je aku bagi kau. Muka aku tak standby. Lepas ni kita buat betul-betul. Hani macam mana? Tak tahu aku. Aku call dia tak apa. Aku sendiri dah block aku lah. Habis tu macam mana ni? Macam mana? Ni kita tahu lah dia dah buat keputusan. Yang dia tak nak join. Biar dia. Tak boleh. Boleh lah. Bukan aku. Dia tu. Tak boleh. Tak ada dia. Ajan, Wah. Makin lawa lah you sekarang. ni kenapa tiba-tiba you nak jumpa I ni? Ya, I nak jumpa you kat kedai makan. Piti tak ada. Nak minta you belanja, I pula yang segan. Repeat lah. You nak apa ni? Macam ni, I minta you datang ni sebab Syah yang minta. Minta apa? Dia nak buat balik brew tapi dengan kita. Oh. You serious? And then you nak? I dah lama kenal Syah. Dia dah berubah sekarang. Dan dia yang sekarang ni, Syah yang I tak kenal lagi. You boleh percaya ke? Hai ni. Ajan, apa ni Ajan? Tak payahlah nak main ambush-ambush. Ni, kejap ni. Itu tak apa yang best kat Blue ni. Dapat kerja dengan you. Hani. Biarlah dia, Syah. At least, kau ada aku. Macam mana? Makan sendiri ke? Kan? Alright. Makan apa? Mi goreng. Anything, okey je. Kau dia Ya. Macam mana dah decide ke? Nak ambil course apa? Tak tahulah. Duit pun tak ada. Tak kisahlah course apa pun. Yang penting, kali ni mesti habiskan. Kau dengan Mama dah okey ke? Okey je. Alhamdulillah. Kasih mana Akak bercari ya. Kasih? Oh, Kasih. Freestyle. Kira. 1, 2, 3. Jadi, Ban. Tapi kalau lelaki freestyle memang selalu macam ni je lah. Weh, Jan. Dah lah, nanti lah tengok ni orang ramai ni. Buat je lah. Yelah. Tak bagi chance langsung lah. Syah, Ha? bila kita boleh start promote ni? Aku dah jumpa satu influencer. Ui, lawa lah.
Sibuk lah dia ni, lawa ke tak lawa. Buat je lah kerja tu. Ni, biji kopi aku minta tu mana, Jan? Ada kat dalam van tu. Tengok ah. Mana tak ada pun. Kau cari pakai mata ke pakai apa? Tengok betul-betul ada dalam van tu. Ni ha. Jauh. Letak. Syah. 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 Hai. Welcome to bro. Saja datang nak support. Thank you. Nak try kopi rahsia tak? Kopi rahsia? Ha. Wow. So, nak try? Tak apalah, bagi air latte je lah. Boleh. Sekejap buat apa ni? Nak bayarlah. Bayar. Ajar belanja. Jan! Kau yang bayar kan? Thanks, Jan. Orang dah kaya. Okay. I nak tengoklah skill. Dah terror ke belum? Yelah, mana ada terror. You lagi sipu. Come on, tunjuk I. Sekejap. Nervous lah. Tak payahlah nervous. Wow, not bad. Biji kopi yang diimport daripada Indonesia. Oh, okay. Try it out. That is so good. Kan. Sedap. So, itulah dia identiti baru untuk brew quality yang semua orang mampu beli. Good idea. So, apa plan korang? Ingat nak cantikkan lagi tempat ni. Lepas tu nak bina community. Ya. So, bolehlah join brew balik. Actually kan, I nak sambung study lah. Ya, I dah jumpa dah tempat yang my mum approve. Kat mana? Kat sini je. Kalau boleh, I tak nak lah study kat luar negara. Ya, sini je dekat lah. Tak apalah. Boleh buat part time. Aduh, come on Asha. Boleh lah. Please. You punya apron pun ada simpan lagi tau. Really? Macam mana? Okay? Tak tahu lah. Alah, fikir pula. Kita duduk sana nak? Tak ada orang dah. Ya, jom. Jom. Ya. Mat. Jom. Ni, Hani nak kenalkan. Ni abang Ai, Badrul. Oh, hi. Hai, what's up? What's up? Ani ya? Ya. Guys, jom. Kita selfie sikit. Ya, sikit. So, confirm. Confirm apa? Join brew balik. Confirm. Alhamdulillah. Tak sure lagi lah. Jangan macam tu. Tak ada siapa nak handle akaun media sosial tu. Okey. Ni perempuan banyak DM. Nanti I tercurang macam mana? Ada. Korang teruskan. Dia mana juga?